Berkenaan ini bajet untuk waterfront Labuan ni sangat baik. Jika kita tengok rujuk balik pada tahun lepas ataupun selepas COVID tahun 2020, setiap tahun kalau di bajet untuk peruntukan untuk Labuan tidak pernah ada bajet untuk industri pelancongan. Jadi tahun ini adalah tahun yang langkah yang terbaik. Ada bajet untuk ini industri pelancongan, kerana ini satu langkah untuk yang meningkatkan taraf infrastruktur berkenaan ini pelancongan, industri pelancongan. Kerana Labuan sangat potensi sepatutnya, tetapi untuk beberapa infrastruktur jika kita dapat dinaikkan, saya percaya banyak lagi pelancong-pelancong dari luar negara, bukan saja dari Brunei ataupun negara China, negara Eropah dengan negara Rusia, mereka pun sangat suka ini natural ya, ataupun ini eco-tourism activity di Labuan. Ya, so saya harap kalau pihak kerajaan tempatan dengan Jabatan Pelancongan ataupun ini Jabatan Menteri Wilayah Persatuan, kita boleh bekerjasama untuk untuk kebaikan dalam masa depan. Apa yang kita boleh bekerjasama dengan pemain-pemain pelancong swasta Labuan. Ya.